Di sebalik pinggan ada BKKM. Di sebalik pinggan keselamatan makanan, tanggung jawab bersama. Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Di Sebalik Pinggan. Bersama saya Wan Muhammad Nazri. Saya Dorothy. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey. Kami berdua akan bersama dengan anda untuk episod yang kedua. Episod yang kedua yang mana kita akan boraklah sikit sebanyak pasal keselamatan makanan dan apa-apa isu yang mungkin dirasakan perlulah. Dan jangan lupa follow, like kita punya media sosial, Facebook, YouTube dan TikTok lah untuk perkembangan terkini lah. So, okey, sebelum tu kita perkenalkan diri dulu, Miss Dot. Saya Wan Muhammad Nazri bin Muhammad Izzuddin. Jadi sekarang ni bertugas di bahagian keselamatan rutin makanan JKM Melaka lah. Telah berkhidmat di sektor kesihatan ni selama hampir 15 tahun. Jadi alhamdulillah lah. Jadi seronok kerja sini. So saya serahkan Miss Dot lah mungkin. Okay, thank you Nazri. Saya Dorothy. Juga seperti Nazri bekerja di JKM Melaka. Sebelum ni saya bekerja di Sarawak dan juga di Ipoh. Selepas itu baru ke Melaka. 20 lebih tahun dah bekerja di bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Seperti Nazri kata, memang seronok lah. Banyak je hal-hal yang baru dan juga yang lama yang kita boleh hadapi di dalam kita mengawal keselamatan makanan di seluruh negara. Alright, wah. Banyak Miss Dot merantau daripada banyak negeri ya. Sarawak, Perak dan akhirnya di Melaka lah. Ya. Alright. So kita teruskan dengan mungkin kita punya segmen seterusnya. Apa dia Miss Dot? Yang itu mungkin bahan aktiviti BKKM lah. Yang mana baru-baru ni kita ada operasi Operasi OPS PUA 209 pada 13 hingga 14 Mei. Apa OPS tu? Cik Nazri? OPS tu berkaitan apa? Berkaitan pelabelan yang mana kita ada buat operasi lah di sekitar pasaraya di negeri Melaka. Jadi apa yang saya fahamkan, kita cek dia punya label. Kepatuhan kepada peraturan label sama ada dia punya macam-macam lah. Termasuk punya, juga dengan dia punya NIP lah. NIP, Nutrition, Information Panel lah. Yes. Claim, so diperkaya lah. Diperkaya dah. Itu termasuk akuan termasuk lah. akuan. So kita dapat pengesahan dan banyaklah penemuan dia. Betul. So diharapkan agar mungkin pengilang-pengilang di luar sana supaya peka lah. Bila kita nak cetak label tu lebih peka terhadap keperluan pelabelan yang ada di negeri Malaysia lah. Negara Malaysia, sorry. Jadi Nazri bukan hanya di peringkat domestik saja, di peringkat global juga, bahagian keselamatan dan kualiti makanan ataupun lebih kenali sebagai program keselamatan dan kualiti makanan telah mengadakan seminar untuk keperluan ekspor. Jadi siapa industri-industri yang mahu mengekspor makanan ke luar negara juga telah diadakan seminar berkenaan ekspor. Apakah keperluan ekspor ke negara-negara yang kita nak eksporkan barang-barang makanan tersebut. Jadi mereka telah didedahkan dengan apa yang perlu, apakah dokumen yang digunakan, apakah peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi sebelum mengekspor makanan ke luar negara. Saya setuju dengan Miss Dot. Sepatutnya seminar ni patut dibuat secara tahunan. Supaya mana-mana pengilang ataupun kita punya pengusaha supaya dia tahu keperluan macam mana nak eksport, apa keperluan dia, dokumen tertentu yang perlu dipatuhi sebelum nak eksport supaya nanti di kemudian hari benda tu akan jalan lancar, tak ada sangkut di mana-mana lah, di mana pelabuhan ke dan akan menjadi mentakan masalah kepada industri dan juga pengimport. Jadi Nazri, kita pun ingin memperkenalkan satu aktiviti yang memang kita telah laksanakan setiap tahun. Apa dia tu? Itulah, kita nak bagi tahu bahawa setiap 7 Jun setiap tahun kita ada sambutan yang khas untuk keselamatan makanan, iaitu
sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia, Cik Nazri. Ya, betul. Jadi apa tema dia tahun ni? Tema dia apa? Tema untuk tahun ini dia ada special sikit, iaitu Science in Action. Jadi apabila dikatakan Science in Action ni membawa maksud bahawa sains ini memberikan peranan yang sangat baik, yang sangat berguna kepada sesuatu negara itu untuk menetapkan apakah dasar-dasar ataupun polisi yang patut diguna pakai untuk memastikan makanan di dalam negara adalah selamat ataupun tidak. So ini adalah termasuk pada risk assessment, chemical risk assessment, microbiology risk assessment ataupun HACCP yang dikenal oleh sesiapa sahaja yang memproses makanan. So ini semua digunakan menjadi satu data dan dianalisis. Selepas itu negara akan menetapkan peraturan-peraturan yang base evidence base evidence supaya kita dapat laksanakan peraturan yang perlu yang boleh digunakan untuk memastikan keselamatan makanan itu terjamin. Setuju. Ya. Setuju. Yang mana setiap 7 Jun setiap tahun tahun ni tema yang mesti yang Miss Dot bagi tahu Food Safety Science in Action. Science in Action. So kalau ikut pemahaman saya World Food Safety Day ni diperkenalkan pada tahun 2019. 2019, so setiap tahun ada tema dia. Sehinggalah tahun 2025 seperti yang Miss Dot terangkan, Food Safety Science in Action. Jadi memang tiap tahun tema yang berlainan. So tema yang berlainan kita akan sambut mengikut kesesuaian tema dia. Jadi mana-mana pengusaha, pengilang ataupun pengeluar makanan sepatutnya lebih peka lah. Kita punya World Food Safety Day ni memandangkan memang berkait rapat dengan tuan-puan punya makanan lah. Makanan kan, sebab tuan-puan memang tanggungjawab kita, terutamanya tuan-puan di pengilang untuk hasilkan makanan yang selamat. Jadi sepatutnya lebih peka apakah sambutan-sambutan yang berkaitan dengan you all lah. So ada lagi Miss Dot? Saya rasa untuk kali ini itu saja. Maklumat yang lain yang penting, isu-isu yang perlu diperkenalkan, kita akan perkenalkan dalam episod yang lain lagi. Jadi untuk kata-kata akhir, Cik Nazri? Kata-kata akhir, selamat menyambut Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2025. Tema dia Food Safety Science in Action. Jadi selamat berjumpa lagi. Jumpa lagi masa akan datang. Jumpa lagi pada episod yang seterusnya lah. Ketiga. Okey. Terima kasih.